Hai, apa khabar semua? Bersama saya Azizam Saidina Othman. Hari ini kita akan berbincang tentang topik yang sering menjadi impian ramai, kejayaan. Kejayaan itu bagaimana? Apakah ia satu destinasi atau perjalanan yang berterusan? Kejayaan sebenarnya adalah perjalanan. Ia bukan hanya tentang mencapai sesuatu yang besar, tetapi juga tentang proses dan pengajaran yang kita dapat sepanjang perjalanan tersebut. Menurut saya, kejayaan boleh ditakrifkan secara berbeza oleh setiap individu. Betul tu, ada orang melihat kejayaan dalam bentuk material seperti kekayaan atau pangkat. Tapi bagi saya, kejayaan itu lebih kepada kepuasan hati dan kebahagiaan. Apa pandangan awak tentang kejayaan dalam bentuk bukan material? Saya setuju. Kejayaan bukan hanya terletak pada benda yang boleh dilihat atau dimiliki. Jadi kadang-kadang, kejayaan itu boleh dilihat dalam hubungan yang kita bina, kesihatan yang baik, atau bahkan rasa tenang dalam diri. Setiap orang mempunyai ukuran kejayaan yang berbeza. Bagus tu. Tapi saya rasa ada yang beranggapan kejayaan itu datang dengan pengorbanan besar. Ada yang kata tiada kejayaan tanpa pengorbanan. Sapu, apa pendapat awak tentang ini? Pengorbanan memang boleh datang bersama kejayaan, tetapi saya rasa kita perlu bijak memilih pengorbanan yang betul. Kadang-kadang terlalu banyak pengorbanan dalam satu aspek kehidupan boleh menyebabkan kita terlepas peluang lain. Kejayaan itu seharusnya seimbang. Itu poin yang bagus. Ada juga yang rasa tertekan untuk berjaya seolah-olah mereka perlu mengikut jalan yang sama seperti orang lain. Apa pendapat awak tentang perbandingan diri dengan orang lain dalam mencapai kejayaan? Perbandingan itu memang menggoda, tapi ia boleh merosakkan motivasi kita. Setiap orang mempunyai jalan hidup yang berbeza. Saya rasa lebih baik kita fokus pada perkembangan diri sendiri daripada terlalu memikirkan apa yang orang lain capai. Saya setuju. Akhirnya kejayaan adalah sesuatu yang datang dari dalam diri kita sendiri. Kita perlu mengetahui apa yang benar-benar penting bagi kita. Sebagai penutup, apa nasihat terakhir awak untuk mereka yang sedang berusaha mencapai kejayaan?